What's going on there? Sazananda right here, and let's talk comics. Lama gila Mat. Aku rasa dah dua bulan kan aku tak buat video. I mean the last video was comic haul lah. Aku akan the next video pun is gonna be a comic haul, tapi ada banyak juga update tentang Marvel ni. Even recently pasal Warner Brothers dah dibeli oleh Netflix pun ada juga news, tapi masa tak mengizinkan lah untuk aku buat video ni. Tapi tak apa, InsyaAllah lepas ni aku akan stay active lagi. But for now, yalah macam biasa, macam aku cakap dalam previous video aku masih mencari kerja lagi. So sekarang ni pun aku tengah banyak buat freelancer kan. So yang siapa kat luar sana ingin nak buat video ke apa, hit me up and then kita boleh discuss the narrating dia. Kalau korang tak nak aku record video pun tak apa, aku cuma charge editing saja. But tak kisahlah korang Malaysia ke Singapore ke, kalau korang rasa nak invest on this videos ke apa, korang boleh hit me up and then aku akan bagi kau harga member. So macam aku cakap, banyak gila benda yang nak coverkan untuk episod ni. So let's get right into it. Aku sebenarnya nak pecahkan maybe 3 videos tau, but aku rasa boleh muat kau dalam satu video ni. The first one aku nak sentuhkan is about AI ni yang was going around lately pasal Avengers Doomsday ni. Betul-betul Avengers Doomsday ni dah nak habis filming kan. Banyak je video-video atau gambar-gambar yang orang send kat social media ni pasal behind the scenes will shoot. First of all, aku nak cakap Marvel very very rare gila diorang akan tunjuk gambar behind the scenes diorang sebelum movie tu ditayangkan. Contoh macam gambar yang sekarang tengah viral, contoh X-Men punya team memakai suit diorang tu. Okay, dia ada 2 point. First, Marvel kalau shoot tak selalunya diorang akan pakai suit diorang, because diorang ada pakai yang suit kata yang boleh detect motion punya. Second, macam aku cakap lah, diorang jarang akan upload behind the scenes punya gambar sebelum movie tu keluar. Diorang selalu akan tunjuk behind the scenes punya gambar lepas like few weeks atau few months lepas movie tu dah keluar, baru diorang akan tunjuk behind the scenes foto lah. Unless the leak lah, macam No Way Home kan. Korang ingat tak, No Way Home banyak gambar leak pasal Tobey Maguire dan juga Phil, ataupun especially yang Andrew Garfield kat railing dia berbual tu. Itu terleak lah. But other than that, it's just a leak photo yang boleh nampak it's a leak because gambar dia quality first of all very low gila. And clearly it's legit or not. But that point of time, No Way Home, bila masa No Way Home keluar tu, AI punya gambar wasn't really as good as sekarang tau. Sekarang ni macam kau very hard untuk macam differentiate whether it's AI or not. And ada lagi satu gambar yang went viral gila, gambar Hugh Jackman dengan Tobey Maguire kan. Okay, dia ada 2 gambar, Hugh Jackman dan Tobey Maguire, gambar yang dia kat so-called set dia, kat green screennya set. Diorang tengah berbual dengan Russo Brothers. So itu clearly AI gila, because first of all, Marvel jarang pakai green screen, diorang pakai blue screen instead. And macam aku cakap, tak ada orang akan upload gambar-gambar behind the scenes sebelum movie tu keluar, unless ada orang tu nak sabu or not. Ada orang tu nak sabu. But aku can clearly tell that that's freaking AI. Obvious gila lah gambar tu, AI gila. And then second gambar yang Hugh Jackman duduk sebelahan dengan Tobey Maguire tu, itu walaupun Ijaz Ramsey Network cakap dia ada post gambar yang menunjukkan it is not AI kan. First of all, kau boleh je post gambar lain kat dalam AI detector tu, and then AI detector tu cakap gambar ni tak ada 0% AI, and then kau boleh letak sebelah-sebelah dengan gambar Hugh Jackman dan Tobey Maguire tu.
itu orang semua dia buat. Second, walaupun kalau let's say AI detector tu cakap itu 0% AI, Photoshop masih wujud, Mat. Orang boleh upload gambar and then edit guna Photoshop. Jangan cakap Canva lah. Canva untuk basic gila. But Photoshop, everyone can do it. I mean, from the photo itself, kau boleh nampak Hugh Jackman punya muka pun macam from Deadpool and Wolverine punya set. Rambut pun sama. And then Tommy Maguire pun tak ada changes from No Way Home. So, anyone can Photoshop that shit lah. Yeah. And then pasal AI ni aku rasa macam aku tahu ramai orang cakap it's dangerous, but at the same time pada aku rasa it's annoying lah, especially for movie yang tengah hype sekarang ni kan, because it's annoying because like all these fans ingatkan the real, and then dia jadi satu argument kat dalam this community because ada sama orang cakap AI and then ada orang yang fikir ni betul akan menegakkan benda ni yang ni betul tu semua. It's freaking annoying lah. Dan dia skupa-skupa semua terpaling skupa kan, cakap oh ni bukan AI tu semua. Aku tak tahulah. I mean clearly you can tell it's edited, so yalah. At this point macam aku dah cakap sebelum ni, aku takkan percaya apa-apa selagi movie tu keluar unless benda tu legit gila macam Andrew Garfield kan. Itu okay, Andrew Garfield video dulu dia macam boleh jadi satu discussion tau. Like, because it looks freaking legit and at the same time, it can be edited juga kalau orang tu pro gila dalam editing kan. Ya, sampai kan ada YouTube channel, aku lupa nama YouTube channel apa. Dia orang buat perbezaan whether this is real atau fake kan. And then diorang end up cakap benda tu fake. Tapi bila movie dia keluar, it's freaking real. Dia macam menarik tau. Tapi sekarang ni, because there's so many AI photos out there, dia rasa macam kau nak discuss pun tak guna because you can clearly tell it's AI. Ada video juga yang keluar sebelum gambar yang dikeluar kan, yang tunjuk Dr. Doom dia berjalan tu semua. First of all, Dr. Doom punya suit kita dah nampak during SDCC ke NYCC. Aku tak ingat. Diorang clearly dah reveal Dr. Doom punya suit macam mana. Tapi AI ni orang masih percaya yang AI nya video tu is real. And first of all, kalau behind the scenes punya, especially Dr. Doom Dr. Doom diorang takkan ada full suit of Dr. Doom. Kau tengok Iron Man punya suit je kat dalam behind the scenes is freaking motion detector punya suit. Thanos pun sama. So takkanlah Dr. Doom ada full suit kan kalau kat behind the scenes tu. Macam tak masuk akal. This is the 2025 ya. Diorang takkan guna practical suit unless dia macam The Thing lah. And then The Thing punya suit, practical suit pun you can really tell it's like macam prop for them to, buat tu video kan. Yeah, so common sense lah guys, come on. Freaking common sense. Kalau korang nampak benda tu macam, I mean, at this point you can tell whether it's AI or not. Aku tak faham kenapa fans macam boleh still tertipu juga benda tu. Yeah. And then next up, Warner Brothers was bought by Netflix. Aku tak tahu lah nak rasa apa ni. Sebagai a movie fan kan, aku rasa benda ni is killing the industry lah. Because I know ramai orang macam fikir, kita hidup dalam masa yang tak ada time untuk tengok wayang, and then tiket wayang pun mahal, blah blah. But kita tak suruh kau tengok wayang hari-hari. Kau faham tak? Like kalau benda ni terjadi, I mean benda ni dah terjadi pun. Netflix dah beli Warner Brothers pun kan. Dia ada dua good thing, ada good and bad. The good thing is macam aku peminat Friends punya series are finally back in Netflix sebab aku tak subscribe kepada HBO Max. So benda-benda gini bagus lah. But yang tak bagusnya is kalau Batman punya movie akan keluar kat streaming instead of cinema, and then ataupun cinema keluar dulu macam whatever HBO Max is doing right now. Superman movie baru keluar sebulan, HBO Max dah keluar one month later. Dia rasa macam the hype is not there. And then when the hype is not there for the cinema release, these big companies macam Warner Brothers atau Disney decided to macam give it up and then proceed not to do the whole cinematic universe. Aku bagi kau contoh Power Rangers 2017. Just because kutipan dorang tak
tak dapat match apa yang diorang expected kan. Terus cancel what? Cinematic Universe. Diorang plan untuk buat berapa? 5 movies ke 7? Aku tak ingat lah. You know, lepas tu sequel pun tak ada. Tapi dah tease sequel siapa akan muncul. Tommy Oliver akan muncul for the next sequel. Tapi just because of the box office, diorang tak make money, cancel. So kau imagine that's gonna happen for Warner Brothers kalau Netflix 100% take over tau. Kau faham tak? Aku okay kalau dia nak ambil, macam aku cakap, Friends akan keluar, and then pas DC movies pun akan tayangkan kat Netflix. So orang tak payah subscribe kat HBO Max, you know. Kau boleh just tengok kat Netflix and then layan tu semua DC movies. But yalah, nanti kat cinema macam mana tu? Aku tak tahu lah. It's really really dangerous for the industry. So maknanya orang dah takkan pergi cinema lagi untuk tengok movie ke? Like especially Warner Brothers ya. Freaking Justice League punya movie pun baru keluar. Kau imagine Justice League punya movie level dia sama macam Avengers Endgame atau Infinity War, tapi kau tengok kat rumah. Kalau rumah kau ada home theater tak apa tau. Tapi sekarang ni kat Singapore, aku tak cakap kat Malaysia. Malaysia semua rumah besar-besar tau. Kat Singapore ni rumah semua makin kecil. Macam nak buat home theater. Sedangkan rumah aku sendiri, aku terpaksa cancel home theater aku because aku tengok bilik aku kecil nak mampus. Habis kau dah tengok movie besar macam Infinity War kat living room kau. Aduh. Lepas tu kau nak blast dia punya sound pun tak boleh because takut ganggu kau punya jiran ni. Kau faham tak? Yeah, so this thing is killing the industry. But aku harap diorang ada perbincangan lah. Christopher Nolan pun aku dengar dia tengah bincang dengan Netflix or whatever, aku tak tahu. But yalah, I hope it turns out well. Like let's have the movie sit kat cinema dia for like a few months, baru keluar kat streaming platform, and then masukkan pas movies atau series kat Netflix, then okay lah. Baru gitu baru okay lah, you know. Ya, macam whatever they did for Superman back then, this year lah apa back then. For Superman was padaku wrong move lah, because baru sebulan terus dah keluar kat HBO Max kan. Bukan HBO Max je Mat, digital platform pun dah keluar Syul. So siapa-siapa yang beli tengok movie kat mana macam Amazon punya, aku tak tahu ada orang ada bayar kan untuk tengok pay-per-view itu. Is it pay-per-view? Aku tak tahu lah. Pun dah keluar. So it's very dangerous lah. I don't know man. Maybe for movie lovers akan risau benda ni, tapi orang-orang biasa yang macam just nak tengok movie at his comfort, you know, diorang akan suka lah benda ni. Tapi personally aku tak suka lah. Yup. And then Doomsday, aku rasa Doomsday pun trailer pun diorang cakap akan release around the corner right now, because Avatar punya movie is coming out. Ke dah keluar? Aku rasa dah keluar kot, aku tak tahulah. Diorang cakap Avengers Doomsday punya trailer akan keluar sebelum movie Avatar ni. So I bet ramai orang akan pergi tengok Avatar, walaupun aku tak tengok Avatar. But aku rasa aku akan tunggu the release kat YouTube je lah, the trailer. And aku dah nampak satu artikel ni kat Facebook tadi pun, diorang cakap Avengers Doomsday punya trailer akan keluar hari Khamis ni. So I don't know man, we'll see. Kalau keluar bagus lah, kalau tak keluar then kita tunggu lah. Because patutnya bulan ni Wonder Man kalau tak, tapi because Wonder Man postpone ke Disember, aku punya podcast pun rasa kerik. And also kalau Doomsday punya trailer keluar, then not trailer lah, a teaser trailer keluar, then there's something to talk about lah. Also maybe aku boleh buat reaction ke apa. Oh yeah, the Doomsday punya teaser trailer aku dengar is like, okay, this is a spoiler. Kalau korang tak dengar, korang can skip this part of the podcast. But yang siapa tak kisah, aku dah nampak diorang cakap Doomsday teaser ataupun Doomsday Endgame punya movie yang akan keluar September tahun depan ni lah. Post credit dia adalah Doomsday ketuk rumah Steve Rogers bila Steve Rogers joget dengan Peggy Carter tu. Ya, aku tak tahu lah, but yalah, either that, like I said, Avengers Endgame akan re-release kat cinemas lagi tahun depan bulan September sebelum Doomsday keluar. So benda tu pada aku normal, because diorang dah buat banyak kali for Spider-Man
punya franchise Spider-Man 1 to 3, Amazing Spider-Man 1 to 2, and then Tom Hollandnya Spider-Man trilogy dah keluar kat bawah kan banyak kali kat different countries. So whatever they are doing for Avengers Endgame ni pada aku is normal. I mean, if diorang punya niat is to tease Avengers Doomsday at the post credit, then I'm fine with that. Besides Avengers Endgame punya post credit, kita tak ada post credit dia masa Endgame bro. So maybe yalah diorang nak benda tu kan. Yeah. And yalah, aku rasa that's that good for Avengers Doomsday punya teaser. Like I said, aku tak tahu whether teaser dia akan tunjuk Steve Rogers punya scene ke kat Endgame punya. Aku tak tahu whether teaser ni akan tunjuk Steve Rogers scene ke kat Avengers Endgame punya post credit. But whatever it is, bila teaser tu keluar kita tahulah. Yeah. And then lastly, Mat, kau nampak aku pakai baju apa kan? Freaking Spider-Man. Walaupun episode ni aku tak nak cover pasal this Spider-Man, aku nak cover pasal Spider-Man Noah, but it's still Spider-Man lah. Aku tak tahulah. Spider-Man Noah was supposed to release this year, tapi it got postponed to next year. And then recently kita baru dapat an update, a photo teaser from Sony, from Prime itself, menunjukkan a silhouette of Spider-Man Noah kat office dia, and then dengan title and then dengan nama owner office tu, Ben Reilly. Aku tak tahulah, Mat. Sumpah lah, every time Sony kalau produce Spider-Man kan, mesti je sebagai Spider-Man fan, mestinya aku menyampah sih. To have Ben Reilly kan dalam universe Spider-Man ni is really good, because yang siapa tak tahu, aku was a huge fan of Ben Reilly dulu, sebelum dia jadi Jekyll, sebelum dia jadi Chasm lah, because aku suka the concept of Scarlet Spider tau. Bukan Scarlet Spider King Parker, but Scarlet Spider Ben Reilly ni lah. Because kalau kau tengok dia punya, bila dia jadi Scarlet Spider is freaking cool. Dia pakai a full red suit dengan a full red mask yang tanpa ada webbing tu, and with his sleeveless hoodie tu. Freaking cool. And then dia punya character tu lagi badass daripada Peter Parker himself. Ben Reilly muncul masa Clone Saga ni. Kalau aku nak bentangkan cerita Clone Saga ni, panjang gila, sebab dia mula daripada Jekyll punya isu tu in the 70s ke 80s aku tak ingat. And then orang time skip pada 90s kan. That's how Clone Saga happen. Ya, dia panjang gila. So bila kau dah kenal siapa Ben Reilly ni, kau rasa macam Ben Reilly lagi cool daripada Peter Parker. Walaupun dia adalah sebagai clone of Peter Parker, muka semua sama, karakteristik sama, rambut pun sama, walaupun bila dia jadi Scarlet Spider dia dye rambut dia blonde kan. Ya. And how he got his name Ben Reilly pun is freaking cool. Sebelum dia jadi Ben Reilly pun nama dia Peter Parker, but because of the respect Peter Parker, sampai Peter Parker dia jadi Ben Reilly. And walaupun Clone Saga punya saga kan, ramai orang benci and wasn't a good story arc atau saga, tapi it's quite memorable because how dia punya twist at the end of this saga. And this saga lasted for a few years tau. Diorang actually nak buat berapa isu je, tapi Marvel Indian lasted for a few years. That's how crazy the saga was back then. And bila diorang nak mau balik Peter Parker, dia punya twist is freaking good. Aku pernah buat video ni kat TikTok lah. Maybe aku akan upload kat aku shorts nanti. But yeah, lepas tu bila Peter Parker, masa tu sebelum aku bagi kau brief summary of what happened during Clone Saga ni sebelum aku touch on Spider-Man Noah ni. Masa Clone Saga ni, Marvel decided to change the identity of Spider-Man. Diorang tak nak Peter Parker jadi Spider-Man lagi, diorang nak Ben Reilly jadi Spider-Man. So at that point of time, Marvel decided to make Peter Parker ni adalah the clone of Ben Reilly. Kau faham tak? So Peter Parker ni hidup sebagai Peter Parker nya clone. Macam mana aku cakap dia keluar daripada New York lah basically.
Then Mary Jane keluar, and then dia retire jadi Spider-Man, bla bla bla. And then Ben Reilly took over, because Ben Reilly masa tu is the original Peter Parker. Kau faham? And then dia dah bukan jadi Scarlet Spider-Man, dia jadi, dia dah tak jadi Scarlet Spider, dia jadi Sensational Spider-Man. Ya, macam mana aku nak explain Ya, lepas tu, and then the twist, spoiler alert, Peter Parker find out yang Peter Parker ni adalah the real Peter Parker, and then Ben Reilly ni adalah clone, because bila Ben Reilly kena tikam dengan Green Goblin, Ben Reilly punya badan tu jadi airships. That's how Peter Parker find out, oh, Ben Reilly ni sebenarnya clone, bukan aku clone. Kau faham berapa tahun the last di Saka ni just to retcon balik yang Peter Parker ni adalah the main guy. And then Ben Reilly muncul balik in the future, Daddy Jekyll, dia dendam dengan Peter Parker. Lepas tu dia fire kat clone conspiracy punya komik. And then dah gaduh-gaduh, Indian sekarang Peter Parker, Ben Reilly jadi Chasm. Cerita confusing lah. Maybe aku buat another episode khas untuk this Ben Reilly character kan. Maybe aku akan explain betul-betul lah. Ataupun kalau korang ada soalan pasal Ben Reilly, komen down below, then aku akan reply. Aku akan buat video lah specifically for Ben Reilly. But for this Spider-Man Noir ni, Ben Reilly jadi Spider-Man Noir, dia adalah satu benda yang sasui. Sasui. Because macam kita tahu, Spider-Man Noir ni walaupun dia take place in a different universe ataupun in a different era, he is still Peter Parker, man. Dia bukan Ben Reilly. Girlfriend dia still Mary Jane, makcik dia still Aunt May. Dia punya life story pun sama, walaupun dia fight dengan apa, the focus on the mafia side and then Nazi side, you know. It's still Peter Parker, cuma in a different era. Kenapa kena tukar? Kenapa Sony pandai-pandai bagi tukar Ben Reilly? Diorang macam try hard gila untuk avoid this Peter Parker, because Peter Parker, kita ada Peter Parker MCU ni, which is Tom Holland. Diorang gunakan nama Ben Reilly ni, tapi muka Nicolas Cage. And kita tahu Nicolas Cage suara ni ada kat Cross the Spider-Verse dan Into the Spider-Verse. No, kat Into the Spider-Verse. And then that Nicolas Cage pun is Peter Parker. Nicolas Cage pun. And that Spider-Man Noir kat Into the Spider-Verse pun is freaking Peter Parker. Aku ada ingatkan this Spider-Man Noir series is like a, macam mana tu? It's like a, what's that word? Kenapa otak aku fikir subunits? Tu K-pop tu. Shit, aku tak ingat lah. But yalah, it's like another series yang link pada Into the Spider-Verse, yang nak ceritakan origin of that Nicolas Cage punya Spider-Man kat Into the Spider-Verse. And dia kasih dia punya solo series, kau faham tak? Sekali tak ada Ben Reilly, what? So, adakah dia ialah clone pada Peter Parker, or dia just memang Ben Reilly, pure Ben Reilly kat dalam this series? So, girlfriend dia bukan Mary Jane lah, makcik dia bukan Aunt May lah kan. Because kalau korang baca Sensational Spider-Man, it's totally different story of Ben Reilly ni, atau Peter Parker punya clone ni. You know, aku dah confused gila. Walaupun aku baca macam villain dia banyak gila yang dia akan fight, and aku suka gila because Silverman pun akan appear, dia ada Silverman, and then tak salah aku Hammerhead pun is gonna be one of the villains. Maybe kita akan nampak the Enforcers. I don't know, man. Aku excited gila. Walaupun Spider-Man suit is that freaking black suit dengan fedora dia, aku tak berapa minat lah Spider-Man Noir punya suit ni. But kalau kau baca komik dia, this character is quite interesting lah, because dia pakai tembak semua kan. Even right now 2025 punya Spider-Man Noir pun ada a new series, korang can check out kalau korang berminat. But aku tak tahu lah, let's just wait for the series to come out and then we can be the judge. But for now, the cool thing about this series is that they do vision. Satu yang ada colour, and satu is black and white. Dia rasa it reminds me of Ghost of Tsushima atau Ghost of Yote, because kau boleh select these two choices kan. Maybe aku akan tengok, kalau series the best, aku akan tengok dia dalam black and white version, and then aku akan rewatch again dengan dia punya coloured version. Oh, macam ni lah Werewolf by Night juga. Yeah. So I don't know, man.
Kalau kau tanya aku whether aku excited for Spider-Man Noah ke tak sebagai Spider-Man fan, maybe literal lah. We'll see lah what Nicolas Cage has to offer for us. As long as dia tak sampah macam Madam Web atau Morbius ke, aku okay lah. But bila tu dia nak mention Peter Parker, aku theory is dia akan find out yang dia ni adalah clone pada Peter Parker. Aku tak tahu lah. Anyways, thank you so much for tuning in. Sorry guys kalau aku dah lama gila tak buat video. InsyaAllah lepas ni aku akan stay aktif lagi. Maybe tak stay aktif macam dulu lah. Monday, Wednesday, Friday aku upload maybe twice a week ke, once a week ke. As long as aku upload some content, then I'm good. But in the meantime, this is what you get. InsyaAllah kalau ada Doomsday teaser come out this Thursday, korang akan nampak aku lagi hari Jumaat ni. But for now, this is it lah. Let's just wait for more Marvel atau DC content in the future, and then aku akan see you guys again. Dari tu, sebelum tu, jangan lupa subscribe to this YouTube channel, Let's Talk Comics Nintendo. Let's Talk Comics with Nendo. Dengarkan podcast ni di Spotify, Let's Talk Comics with Nendo. Follow aku di TikTok, Let's Talk Comics. Dan juga follow aku di Instagram, Shazan Nendo. Dari tu, Shazan Nendo right here. See you guys in the next one. Let's Talk Comics. Peace. Assalamualaikum. Bye-bye.